Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap amalan anak-anak Adam itu adalah untuknya sendiri kecuali puasa, maka sesungguhnya puasa itu untukku dan aku sendiri yang akan memberikan jalannya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Mengapa dalam hadis ini Allah Subhanahu wa taala berfirman bahawa semua amal perbuatan manusia adalah untuk diri kita sendiri, melainkan puasa hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala? Ulama dalam menjelaskan perkara ini adalah kerana puasa itu merupakan rahsia di antara Allah Subhanahu wa taala dengan hamba-Nya. Mengapakah ianya menjadi rahsia? Kerana ibadah puasa tidak boleh ditunjukkan dengan perbuatan kepada orang lain seperti mana ibadah yang lain yang mungkin dilakukan kerana ingin dilihat oleh orang lain yang boleh melahirkan rasa riak. Dan di antara pendapat ulama yang lain tentang mengapakah puasa adalah untuk Allah Subhanahu wa taala adalah kerana ibadah puasa ini adalah satu ibadah yang berbeza dari ibadah yang lain, kerana ia adalah ibadah yang menahan diri dari lapar, dahaga dan juga syahwat, dan ini semua dilakukan adalah kerana iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan melalui hadis yang akan disampaikan ini juga bahawa puasa adalah satu-satunya ibadah yang hanya Allah Subhanahu wa taala sendiri yang akan membalas ganjaran pahalanya. Allahu Akbar, betapa istimewanya ibadah puasa ini di sisi Allah Subhanahu wa taala. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, semua amalan anak Adam digandakan kebaikannya 10 kali ganda serupa dengannya sehingga 700 kali ganda. Allah Azza wa Jalla berfirman, melainkan puasa, kerana ia untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Mereka meninggalkan syahwat dan makanannya keranaku. Hadis riwayat Muslim nombor 1151. Kesimpulannya, sahabat semua, dapat difahami bahawa puasa merupakan ibadah istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan sebab itulah puasa yang kita lakukan ini adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Oleh itu, sahabat semua, marilah sama-sama kita memanfaatkan puasa di bulan Ramadan ini supaya mendapat ganjaran dan redha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah.